Tadi IC ni, ini IC ni. Ini yang paling mahal. Kawan-kawan aku send kat aku, Z, konten diorang ni sebiji macam kau. Bila aku tengok, ya betul sebiji. Cara konten diorang, cara diorang flex, diorang punya Maybank Black Card. Korang dah flex Maybank Black Card. Sekarang ni, aku nak tunjuk benda ni yang korang tak boleh lawan. Kalau korang lawan, korang upload lah video baru. Korang try lah lawan. Apa beza student lain dengan aku? Dan apa beza konten kau dengan konten aku? Duduk meh, kita sembang malam-malam kita deep throat. Kita kena deep talk. Sekarang ni ada dua card holder aku Macam biasalah, ini yang mostly aku akan pakai dekat Malaysia. IC, kad Touch 'n Go, kad Maybank, kad BSN and kad Bank Islam. Ini yang paling best. Pam 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 pam. Wallet saja dah ni Wallet fake Fake tu. Rido ni aku beli dekat Gebang Malam Ipoh. Konten yang ni hari tu dah pergi 1 juta views. Kau ada black card Maybank tak apa. Kau ada ni. Ada dua IC. Tadi IC ni, ini IC ni. Ini yang paling mahal. Nantaklah kau berjaya dapat credit card mana-mana ke apa ke, ATM di hatiku. Cuba korang approach yang ni pula. Yang ni. Aku tunggu tau. Kalau kau tak boleh lawan tu, kau try lawan ni pula. Cing. Kau try lawan ni. Yang ni kau boleh lawan tak? Semua ni aku dapat daripada grup Duit Raya, Golden Boy. Live trade setiap malam dengan aku. E-book memang terbukti e-book tu membantu untuk korang trade. Tambah pula untuk yang beginner, untuk yang newbie. Ada yang bagi feedback itu, ada yang bagi feedback ni. Korang nak dapat semua ni dekat mana? Korang tekan link kat bio aku, tekan 3 titik, open browser. Sepanjang bulan Aidilfitri ni, korang punya wallet berisi macam ni. Korang punya withdraw macam aku punya tadi. Aku tunggu tau, try lawan aku.